Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Ini adalah video pencerahan dan penerangan dia. Okey, biasanya kat dalam live aku akan terus terang kat sini kan. Aku tulis, kira dan terang kat sini terus. Okey. Okey, baik. Jadi aku cerita dulu maklumat awal berkaitan dengan Thailand. Okey, iaitu okey, dekat sini adalah maklumat berkaitan dengan pengiraan statik ataupun pengiraan di bawah. Yang ini dia sama, ini adalah bersamaan dengan yang sebelah bawah ni nah. Okey. Okey, baik. Jadi aku akan cerita terus dekat sini. Yang tadi tu boleh buat sebagai rujukan. Okey. Okey, baik. Jadi tuan orang asas 3. 3 ni dia lambang kepada aktif, lambang kepada agresif, lambang kepada ataupun dari segi karakter orang 3 ni, jenis orang yang aktif lah. Okey. Dan didapati pada orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sentiasa bergerak, suka bergerak kan, orang-orang yang atlet. Okey. Kebanyakan atlet, kebanyakan individu-individu yang sentiasa bergerak, sentiasa aktif ni, ada pada kebanyakan diorang ni orang asas 3. Okey. Dan 3 ni jenis orang yang buat kerja cepat. Yang buat kerja cepat, yang buat kerja laju. Okey. Kadang-kadang dia buat kerja tanpa cepat sangat, laju sangat. Kadang-kadang ada benda yang terlepas pandang. Dan orang 3 juga berelemen api. Okey. Kada perasan tadi kan. Info yang aku bagi tadi. Elemen api. Jadi orang yang berkaitan dengan api ni biasanya cepat marah lah nah. Okey. Panas baran. Jenis cepat panas baran. Selanjutnya tuan ada nombor cermin kat sini. Okey. Nombor cermin ni bermaksud mudah famous dan mudah terkenal. Okey. Dengan sedikit usaha saja kita ni cepat famous, cepat terkenal ataupun cepat viral lah. Okey. Dengan sedikit usaha saja. Dan lebih dalam lagi 9 tu dalam nota dia beritahu 9 tu boleh jadi kita ni terkenal disebabkan oleh kita punya karakter kita. Sebab 9 juga dia bermasuk ke masyarakatan. Pandai bermasyarakat, mudah bergaul dengan semua orang. Okey, disebabkan karakter kita ataupun kita ni terkenal disebabkan oleh hartawan. Kita ni hartawan ataupun kita ni terkenal sebab kita punya kekayaan kita ataupun panggil 9 tu aset, berkaitan dengan aset nah. Dia sebabkan aset yang daripada kita ataupun panggil ke hartawan lah. Bila kita kenal sebabkan hartawan. Okey, baik. Manakala di sini adalah cik tuan punya kod kewangan ataupun status kewangan. Dia bagi status kewangan 9 ni bermaksud macam mana kita punya perbelanjaan. 9 tu lebih kepada aset ataupun barang. Okey. Jadi dari segi perbelanjaan orang 3 ni, karakter 3 ni, ada duit tu bertukar menjadi barang ataupun jadi aset. Okey. Dia maksudnya dia berbelanja juga tapi lebih kepada barang atau aset. Bermaksud jenis orang yang suka shopping lah. Okey. Kalau dia scroll TikTok tu, dia jenis orang yang cepat je tekan beg kuning. Sebab dia tengok daripada TikTok kan jual barang kan. Barang-barang yang ialah kegunaan dia bagus, bermanfaat. Okey. Jadi orang yang ikut kewangan 9 ni kebiasaan jenis orang yang suka shopping barang. Okey. Seterusnya aku baca pula dia punya pola-pola. Jadi pola-pola yang aku akan cerita ni dia ada berkaitan, dia sama macam berkaitan dengan karakter juga. Okey. Tapi karakter lain selain pada 3 orang kata karakter lain. Okey. Dan di pola juga ada juga berkaitan dengan kerja yang sesuai, kekuatan dan kelemahan diri, dan juga karakter lain selain pada nombor asas. Dan juga bakat-bakat yang lain. Okey. Okey, baik. Tuan ada pola 1 2 3 nah. 1 2 3 ni pola yang berkaitan dengan komunikasi. Kelebihan bercakap. Kelebihan berkomunikasi. Orang yang pandai bercakap lah, orang yang pandai bersembang. Okey. Yang ada kelebihan komunikasi ni ataupun suara lah, bagi pola suara. Okey. Sama ada kita jenis orang yang boleh bercakap dengan laju. Okey. Cakap dengan ataupun bersuara lantang ataupun kita punya suara kita merdu, sedap didengar. Okey.
Ataupun kita ni jenis orang yang pandai tutur kata, okey, bermulut manis, orang yang membawang ke, menyaleza ke, semuanya yang berkaitan dengan kelebihan dari segi suara lah. Okey. Jadi bagaimana kelebihan suara ni? Sesuailah dalam bidang-bidang pekerjaan yang berkaitan dengan suara. Contohnya penyanyi, pelakon, ahli politik, wartawan, DJ, cikgu, pensyarah dan sebagainya. Nah. Kemudian tuan ada pola 549. 549 ni adalah pola yang berkaitan dengan insting ataupun gerak hati yang kuat. Okey. Ataupun ada kelebihan rasa lah. Rasa yang sesuatu kat dalam hati nah. Rasa tak sedar hati. Okey. Dia macam ada insting lah mungkin lah. Perasaan kuat. Tapi benda tu 549 juga berkaitan dengan penghayatan. Orang yang pandai menghayati. Okey. 549 juga berkaitan dengan pola perawat, okey. Berkaitan dengan produk-produk kesihatan dan kecantikan. Berkaitan dengan kelebihan rasa yang fizikal lah, maksudnya bidang masakan, makanan, okey. Jadi sesuai juga jadi chef, jadi tukang masak, jadi berkaitan dengan dunia kedoktoran, satu lagi urutan atau spa, okey. Okey, jadi sesuai kerana kita nak berniaga berkaitan dengan produk-produk kesihatan dan kecantikan, dan dari segi kerjaya sesuai sebagai seorang chef ataupun tukang masak ataupun bagi berkaitan dengan kedoktoran, perubatan. Okey, 369 pula adalah kerjaya yang berkaitan dengan pemborongan dan perucitan ataupun pelaburan jangka masa panjang ataupun pelaburan aset. Okey, di sebelah kiri pula ada banyak pola 279, 729, 279, okey. Berulang-ulang lah. 297, okey, 792, okey. Ada 4 kali pola yang berulang yang berkaitan dengan pola 279. 279 ni adalah pola yang berkaitan dengan pola pelaris. Kalau dalam bab jodoh dan perkahwinan, orang panggil pola ni adalah pola poligami. Okey, pola poligami ataupun bakat untuk berkahwin lebih daripada satu. Okey, ni kelebihan bagi orang yang ada pola 279. Dia bukan kira senang ke mampu tak mampu sebenarnya. Dia sebenarnya berbakat atau tak berbakat. Okey. Bagi orang ada pola macam ni, kebiasaannya mereka ni berbakat dan mampu. Bukan nak kata mampu, kadang orang tu tak mampu pun kan. Kalau kita tengok ada orang kahwin 2 3 tu, kerja biasa je, kerja bawa lori kan. Kerja yang kita orang kata biasa-biasa, tapi depan ni kahwin lebih pada satu nah. Jadi ini pola yang berkaitan dengan pola poligami ataupun pola berkahwin semula ataupun orang panggil pola curang nah. Dan 279 ini berkaitan dengan pemasaran, okey, ataupun pola marketing ataupun pemasaran. Okey, baik, seterusnya ada pula 933 yang berkaitan dengan kerja-kerja kontrak. Dia mampu buat kerja-kerja yang ada jangka masa tertentu. 336 pula lebih kepada pelaburan jangka masa pendek ataupun pelaburan kewangan. Okey, pelaburan yang cepat lah. Okey, selanjutnya di keturunan pula. Contohnya ada pola di keturunan pula adalah pola yang mana kita mewarisi. Ada pola-pola yang kita mewarisi secara terus dan ada pola yang kita mewarisi secara tak langsung. Yang kita mewarisi pola tersebut secara terus, contohnya pola 213 iaitu pola suara. Di mana kelebihan suara kita komunikasi ni dapat daripada keturunan belah mak. Okey. Jadi yang di bawah pun ada pola komunikasi, pola suara. Okey, yang tak ada yang ada di keturunan tapi tak ada di bawah, tak ada di kita, iaitu pola, contohnya pola 911 ni, okey, 911 119, okey. Pola yang berkaitan dengan disiplin, pola yang berkaitan dengan karakter seorang yang suka bekerja sendiri, ataupun pola yang berkaitan dengan bidang-bidang uniform, contohnya tentera, askar, polis, okey, dan ahli politik. Jadi boleh dikatakan di keturunan belah mak ni adalah yang belah-belah mak ni, keturunan belah mak ni yang kerja sebagai seorang askar ke, polis ke, tentera ke, tak sepertinya mak kita, iaitu keturunan belah mak. Keturunan belah mak tu boleh jadi adik-beradik dia ke, adik-beradik mak kita ke, ataupun di atas lagi mak kepada mak kita ke, ataupun adik-beradik yang di atas keturunan bak.
yang ada pekerjaan sebagai dalam bidang tersebut lah, sama ada bidang ahli politik, ketentera, polis, ataupun seorang jenis orang yang bekerja sendiri. Kemudian tuan ada pola 669 iaitu pola usahawan. Di keturunan ada pola usahawan. Okay? Walaupun tak ada di bawah, tapi bakat meniaga tu ada di keturunan kita dan kita pun boleh mewarisi bakat tersebut. Okey, di keturunan belayar ada pola 573, pola bangsawan. Pola bangsawan, pola VIP. Okey. Kelebihan pola VIP ni mudah bergaul dengan orang-orang atasan. Jadi kita yang tak ada pola tu pun kita mewarisi bakat tersebut. Okey, mudah bergaul dengan orang-orang atasan. Dengan YB, datuk-datuk majikan kita, dengan bos kita. Okey. Jadi urusan kita dengan jadi mudah lah. Bila kita ni mudah dekat dengan orang atas lah. Okey. Selain daripada tu, 134 adalah pola yang berkaitan pola peribadi lah, iaitu seorang yang bekerja ataupun seorang yang suka belajar, yang sukakan ilmu lah, agresif terhadap ilmu, okey, ataupun cepat belajar. Okey, selain itu ada pola 156 di keturunan, jadi berpotensi untuk bekerja di luar kawasan. Kemudian ada pola 459 yang berkaitan dengan macam ni tadilah, pola kedoktoran, pola tukang masak, pola chef, okey, dalam bidang masakan. Okey, yang 456 pula adalah pola yang berkaitan dengan bidang kewangan, okey, pengurusan kewangan. Okey, jadi sesuai untuk kerja bank lah. Kerja bank, kerja berkaitan dengan bendahari dan sebagainya lah. Okey, okey, baik. Jadi kurang itu saja yang berkaitan dengan potensi diri tuan. Dan yang lain-lain ni tuan boleh rujuk kat sini. Sini ada tambahannya adalah elemen, dia bagi elemen api. Dan warna auranya putih emas silver ni kita pakai untuk hal-hal yang penting di luar rumah lah. Okey, kita nak buat live ke, kita jumpa klien ke, kita nak bagi talk, nak berucap, ataupun kita nak bagi seminar ke. Okay, ini adalah pakaian yang nombor 1 lah. Orang kata pakaian wow lah. Okey, kat sini ada pro, kontra dan huraian yang terperinci tentang wahasa 3. Boleh baca kat situ. Okey, ini pula adalah pencerahan ataupun huraian yang ringkas berkaitan dengan setiap pola yang aku dah cerita tadi. Okey, ada yang lebih kepada peribadi lah. Contoh macam ni 797 ni lebih kepada pola peribadi lah, ataupun pola orang kata perangai kita lah, kekuatan atau kelemahan kita. Ini pun sama juga nah. Tapi ini lebih kepada positif. Okey. Okey, ini pun perbandingan aku cerita tadi. Ini yang ni nampak kekurangan lah, berkaitan dengan pola emosi. Okey, ni sebenarnya adalah pola yang berkaitan dengan estate ataupun peluang-peluang kejayaan. Okey. 933 ni aku cerita dia kerja-kerja kontrak. Okey, belum mampu untuk buat kerja-kerja yang dalam jangka masa pendek. Ini pelaburan jangka masa pendek ataupun pelaburan kewangan. Okey, baik, jadi itu saja yang aku cuba huraikan berkaitan dengan potensi diri dan keturunan yang ada pada diri tuan. Okey, baik, semoga bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain daripada analisis ini, tuan boleh dapatkan bahan ilmu yang mana dalam bahan ilmu tersebut ataupun full package matematik coach ada buat offer sempena minggu gaji ni, yang mana tuan akan dapat software ni. Dalam full package matematik tuan akan dapat semua software ni. Ni ada 2 software, satu software keturunan dan software terlain, dan satu lagi adalah software nombor telefon. Dan selain itu ada lebih 20 ke 30 bab yang tuan akan belajar, yang tuan boleh belajar sendiri lah sebenarnya, boleh mentenang dan mengkaji selain daripada bab tarikh lahir ni. Okey, jadi minggu ni bukan dalam masa terdekat ni lah. Aku selalu buat offer ni dalam live. Okey. Untuk full package matematik ataupun package belajar harganya RM600. Minggu gaji ni coach bagi RM99 saja 99. Okey. Jadi sekiranya tuan berminat nak grab offer ni, dan jangka masa dia tak lama offer ni, okey. Mungkin dalam malam ni ataupun hari ni akan tamat, ataupun lepas live malam ni pun coach mungkin akan tamatkan offer ni lah. Nama pun offer dia offer hari gaji ataupun minggu gaji. Sekejap je aku buka. Okey, jika berminat beritahu. Okey, boleh grab offer ni. Sementara harganya sangat-sangat murah. Dan kebiasaannya lepas pada live coach akan kekalkan harga RM600 dalam live saja coach bagi 699. Okey, di low pada live harganya harga 600. Dalam live
coach bagi offer 99. Jadi coach bagi offer pada tuan lah. Okay, kalau tuan minat lah. Okay, moga manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.